Siapa kata kereta Civic Type R ni kena pakai rim Jepun saja, tak boleh pakai rim Thailand, guys? Kadang-kadang dunia ni pelik tau. Hari tu Wan Cina baru buat satu video unboxing rim FK8 atau FL5 rim Thailand AOW. Ada juga orang kecam dekat bawah komen kata, dah ada wang beli Civic Type R, takkan tak ada wang beli rim Japan? Orang nak beli rim Thailand, rim Japan tu terpulanglah kepada orang tu, sebab itu memang ikut suka orang. Orang ada juga orang yang tak suka bayar banyak-banyak dekat rim. Dia suka kereta tu, dia nak nampak macam itu saja. Okey. So hari ni Wan Cina nak unboxing lagi satu set rim AOW buatan Thailand floor forming untuk kereta FK8 FL5. Sebab sebelum ini AOW keluarkan saja TE37, tetapi hari ini ada satu model baru yang Wan Cina nak tunjuk kepada korang. Okey, so kita buka kotak dulu, tengok rupa rim dia macam mana, guys. Okey guys, inilah rupa rimnya, CE28 Club Racer kedua Black Edition daripada jenama AOW, bukan race, untuk kereta FK8 ataupun FL5. Ini adalah buatan Thailand floor forming daripada jenama AOW. Okey, kita boleh nampak design dia, warna dia, cutting dia, semua sangat cantik. Cuma apa yang beza dengan Japan CE28 ni ialah concavity dia. Concavity maksudnya ke dalam ke keluar tu lah. Okey, so yang AOW ni nampak keluar sikit-sikit sebab apa? Offset lain dengan juga design lain sikit lah. Sebab apa? Yang race Japan dia ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Okey, tetapi AOW tak ada lah. AOW cuma ikut offset saja. Ini adalah spek 18x9.5 JJ, offset 44 5x120 PCD. Memanglah untuk kereta FK8 ataupun FL5 sajalah. Okey, warna dia memang pasang kat kita nampak garang gila. Wan Cina personally suka rim ni atas kereta FK8 ataupun FL5 sebab apa? Nampak lagi sporty. TE37 ni memang cantik, tetapi dah banyak sangat orang pasang. CE28 ni mungkin kurang sikit dengan market. Mungkin orang tak suka, tapi Wan Cina sendiri sangat-sangat suka rim CE28. Pasang memang nampak sangat sporty, guys. Okey, so jom kita tengok berat rim ini berapa. Kita timbang dulu dekat dalam. Okey, guys, kita timbang dulu, tengok berat dia berapa. Okey, AOW ini 9.1 kilo sahaja untuk CE28 FK8 ataupun FL5. So itu sahaja untuk video ini. Kita nak tunjuk sikit dan juga unboxing sikit rim CE28 yang baru sampai daripada jenama AOW untuk kereta FK8 dan FL5. Korang dah tak bosan dengan TE37 nanti daripada AOW. So orang yang pakai FK8 dekat luar sana ataupun FL5 nak cari rim Thailand, sekarang dah ada model baru dekat pasaran. Okey, so itu sahaja untuk video ini. Kalau korang suka video kali ini, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you, guys.